Tiga cara untuk pilih leader sebelum kita nak beli. Okey, macam aku akan tengok dulu berapa ramai orang yang dah beli. Macam ni hampir 14,000 orang yang dah pakai leader ni. Okey, untuk harga tu aku tak kisah, janji ramai yang pakai. Lepas tu aku akan tengok pula macam mana kualiti dia. Macam ni ada yang kata leader ni lembut, lepas tu senang nak buat FG nut, tak bengkok, tak mudah kerinting. Itu antara salah satu cara lah untuk kita beli leader. Okey, lepas tu tengok pula ramai ke tak ramai yang dah rasuk ikan yang besar-besar. Jadi ni leader yang aku rasa puas hati setelah aku beli, walaupun harga dia tak keras. Okey, leader keluaran daripada Tachi. Dia punya packaging dia kotak macam ni, macam Buzen. Jadi untuk leader ni dia punya panjang dia agak pelik sikit macam leader-leader yang lain. Selalu 70 leader 50 meter, macam tu je, tapi yang ni 120 meter. Boleh pakai banyak lah. Okey, jadi kepada yang berminat dengan leader daripada Tachi ni, okey, V2.0 boleh dapatkan lah leader lembut. Yang paling penting sekali, ramai yang dah pakai. Jadi lebih yakin untuk kita pakai.